Hai guys, wadah-wadah. Terus dengan ayah ya. So hari ni kita jalan-jalan dekat Pavilion Bukit Jalil. Kita tengok apa yang ada. Apa yang best, okey? Dia suka sangat. Jalan-jalan, dia suka jalan-jalan. So jom. Dunia, senyum kecilmu bawa cahaya. Namamu indah, Rose Syafia Zara. Harapan keluarga selamanya. Langkah kecilmu mula bertatih, dipimpin kasih tanpa beralih. Ibu memeluk penuh kehangatan. A few moments later. Dia gimana ni? Tengok dia berjalan dengan ayah ibu pergi pavilion je. A few moments later. So kita orang pergi sini jalan-jalan guys. Sebab besar kita orang jalan tu sini. Okey. Yuy. Ini kita jalan-jalan Pavilion Bukit Jalil guys. Lahirmu ke dunia, senyum kecilmu bawa cahaya. Ini tempat budak-budak. Namamu indah, Terus baby. Budak-budak tu baby. Yosh. Yosh. harapan keluarga selamanya. Queen, queen, queen. Dia tak nak. Dia tak suka. Kecilmu mula bertatih, dipimpin kasih tanpa beralih. Ibu memeluk penuh kehangatan. Yosh. Saya menjaga dengan keteguhan. Suka? Kenapa dia suka? Ibu tak pernah pudar, cahaya sentiasa bersama. Oh yang tu. Hi friend. Keluarga tercinta, kau temui bahagia sempurna. Dia suka je ni. Yang jalan. Ayush. Dia tengok kawan-kawan. Memberi makna dalam hidup. Dia tengok kawan-kawan. Rose Syafia bermata hati, selamanya kau dicintai. Ya. Dia dengar sini cerita, dari kecil sampai besar penuh cinta. Ibu menangis bila kau terluka, ayah berjuang demi senyumanmu. Nak gimana Yush? Tadi Tak kira siang atau malam, kasih mereka tak pernah padam. dia nak baca buku ke? Dalam susah tetap bersama, keluarga jadi kekuatan utama. Hari ni kita dating dengan babi macam hati. Kak ibu kan, kita tema apa? Matcha latte guys. Matcha latte guys. Latte. Cinta yang takkan runtuh, selamanya kuat takkan luluh. Walau dunia berubah arah, kasih ini takkan pernah lelah. Dia main apa tu? Bersama kita Dia main apa? tempuhi masa dalam cinta yang sentiasa ada. Kasih ibu tak Dia nak baca buku ke nak sepakan buku? sentiasa besar dalam pelukan.
baca buku guys. Dia dah pandai guys. Ebi dah pandai ya tu. Ebi nak gimana tu? Tati. Tati. Tadi. Tempat dosa guys. Sampai hujung sana. Suka tu. Hati-hati. Jatuh. Ha. Ibu tu tengok terus. Jom kita pergi sana pula. Tengok apa ada depan. Okey? Terus tak puas lagi. Kaya. Tu tepi tu, tengok tepi. Ni belakang. Ni tak ni. Wow, what the she this? Yes. Dia baca buku guys, dia pandai. Itu tu. Oh, dia dah baca dekat. Dia dah baca yang tu ibu. Oh, dah baca. Bye-bye kat dia nak. Yang mana ni? Depan sana pula dia cakap. Ni depan. Fish? Ni kita baca bersama. Dia baca buku guys. Wah, cantiknya. Terus. Baik. Sini. Sini. Ni. Wow. Oh. Wow. Ni. Baby ni. Baby nak baca yang mana tu? Ni nyau. Anak kucing. Anak kucing minyo. Ni? Ya. Minyo. Dah. Wow. Baby. Anak kucing eyong. Baby. Miau. 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 Ni rumah dekat ni. Tak di mana-mana. Wow, miau. She is not happy bunny. Ni? This rabbit. Now go to sleep. Oh my god, it's here tired. Ni Yau. Ni Yau. Ni kau kedai. Lembu. Kau. Bek. Ini lembu. Biri-biri. Dia nyanyi. Bek. Habis. Yeay, yang pandai. Okey, jom kita tak tempat lain pula. Ibu nak belajar lagi. Ya. So kita sambung jalan pula Kayush. Besar tempat ni guys. Apa nama kedai ni?
Situ. Ibu, sekejap. Tu, tengok. Ni apa? Okey, tengok atas dia guys. Dia cermin. Tengok Yosh. Yosh. Yosh suka ke? Tak dalam tu. Ada apa? Wow. Smart tu. Ada figura-figura. Bagus. Josh hilang guys. Wah, itu Josh. Josh pergi mana? Ayah cari. Uyo, ada air air apa? Air panca kat luar. Besar guys. Ini sampai pintu keluar belakang dia. Ni kopi. Just belajar je. Ya, nak mau jatuh nanti. Dia nak gana? Uish, ada tumbuhan guys. Hidup ke ni? Berwak guys. Berwak ibu. Oh nice. Sekejap lagi habis terus jatuhkan. Kita tembus depan tu pula. Ada lukisan. Lukisan. Ni lawan lukisan. Wow, ada lukisan guys. Ini Mustaqim lukis, tu Ain lukis, tu saya lukis, ini Syirah lukis. Wow. Yush. Tak tahu dah kita tengok. Baby, baby. Cak. Ni usang balik ah. Cak. Tak bawa jalan je. Cak. Mwah. Bye. Okay. Uyo, tak ada tanda guys.
Batu apa? Batu karang ke batu apa ni? Oh yo. Ish, menarik ni. Barang apa ni? Oh, pewangi. No. Jom. No. Tu apa tepi? Ni, straight ni. Menarik. Ni kena letak gambar Odin sini, gambar Iman. Oh, gempak tu sini. Maybe kan? Betul. Ish, kamera tu. Ni kamera, dia jual kamera kak. Messi. Uish, lawa koleksi dia guys. Ni mek wangi tester. Wangi tu. Okay guys, kita nak keluar, kita jalan tempat lain pula. Guys, kita jumpa sumo besar macam Yosh. Macam Yosh besar. Jom. Okay. Next kita orang masuk KKV. Kita tengok apa yang menarik. Kuya. Wow, Yosh. Ada panda ibu. Apa ibu? Buat. Kita masuk sana tengok apa ada. Wow, panda. Okey, jom. Ada stiker stiker lawa-lawa. Yo, sepa stiker guys. Dapat. Ni nak patung. Wow. Ibu. Tu. Jom. Kuek. Dia tak suka, dia tolak, dia tak suka. Dia tak suka nak patung je. Dia menolak. Ni tepi ni. Bikini bottom. Ni, bikini bottom. Oh, dia suka kalau angkat dia takut. Dia suka tengok. Tapi angkat dia tolak. Boleh. Dia takut sebenarnya. Ini ada figura-figura. Wow, figura dia menarik. Ada SpongeBob. Ini menarik guys. Bikini bottom. Ini macam Lego ibu Lego Uish. Lego 7E pun tak pasang lagi tu. Wah, banyak. Okay, tepi ni pun ada.
Ui, sepah guys dia punya ni. Figura dia. Wow, Avenger. Stitch. Tepi ni pun ada. Wow. Shinchan guys. Uish, banyak guys. Korang kena datang. Oh, ada Tamiya. Cuci mata je lah. Besar agak tayar dia. Undem. Tepi tu ada. Terus nampak kuih-kuih guys. Kuih kecil ada, kuih besar pun ada. Dia memang suka kuih-kuih dia. Ayush, awak suka kuih-kuih kan? Kuih-kuih. Kuih-kuih. Besar guys. Jadi apa? Letak dalam batap Lepas tu dia berbuih lah. Lepas tu boleh pakai berapa kali? Kali je lah. Sekali je? Oh. Besar guys Situ ada, belah sana pun ada. Ada Airbud Shinchan tu guys. Lawa tu. Kalau korang rasa ni benda ni smart lah, korang kena datang sini beli tu. Smart tu. Apa benda? Oh, ini aksesori Shinchan. Kan totally Shinchan kan? Ni apa? Casing. Oh, airport. Hebat. Smart tu. Korang kena tu beli sini tu. Okay guys, kita dah pusing-pusing KVV lah. KKV tadi. So dua kedai pun dah cukup besar. Nanti kan video panjang. So kita cut sampai sini dulu, okay? Bye guys. Bye. Bye cakap bye. Bye guys. Coba